Overlap. Inilah perkataan yang sangat rancak diperkatakan ketika harga emas naik sangat beberapa bulan yang lepas. So sekarang ni tuan boleh tengok dekat di media sosial contoh seperti ini. Emas bertukar jadi beban, pemuda menyesal buat overlap, sesak dada bayar upah simpanan Arahnu lebih RM144,000. Dia bukan satu kes tuan. Sebenarnya ada banyak lagi tuan boleh tengok dekat tweet, dekat Facebook. Banyak kes-kes seperti ini terjadi sekarang. Kenapa terjadi sekarang tuan? Sebab sekarang sedang menurun dan juga mendatar. Sebab itulah mentor saya, pakar kewangan Tuan Azizi Ali dah lama dia pesan, emas ni sangat mudah, kita just simpan, perlukan duit kita jual. Tak ada kaedah pusing itu pusing dapat income lebih. Apatah lagi kaedah overlap. Betul kaedah overlap akan untung, tetapi ketika harga emas naik sahaja. Sebab itulah tuan-puan, kalau dapat ilmu yang betul, guru, follow mentor yang betul. Jangan terpedaya dengan sifu-sifu yang mengajar teknik overlap. Sebab benda tu akan menguntungkan mereka sahaja, tapi merugikan tuan-puan. Sebab kerugian tu di mana tuan-puan? Tuan-puan bila letak dekat arah ni, tuan hanya dapat 70% sahaja. Dan juga tuan kena bayar kos simpanan paling tidak pun 1% setiap bulan. Kalau setahun dah 12%, sangat tinggi tuan-puan. So kalau harga emas naik, betul lah tuan-puan akan untung. Kalau turun tuan-puan kena menanggung hutang. So sekarang ni misalnya tuan-puan tetap kena bayar ataupun emas tuan-puan akan tergadik arah macam tu saja, tuan-puan sendiri akan rugi. Jadi kalau nak ilmu emas yang betul, boleh follow saya, follow mentor saya, follow pakar kewangan yang sebenarnya. Tak perlu mula simpan emas yang betul dengan public go, boleh simak emas, saya akan bantu anda sehingga kaya tu.